Ni gasak ni. Ni bukan dia ni. Ni Amira ambil ni Amira. Oh Amira besar-besar tu. MJ. Kau ambil tunjuk lah. Oh dia. Angkat kau. Mana? Tu belakang. Dia baru dia. Check up apa? Assalamualaikum dan selamat pagi. Berjumpa lagi bersama aku Tekong Zaro di Zah Fishing Channel. Okey, hari ni adalah hari ni berapa bulan lah? Lupa. Ini berapa bulan bro? 20 apa ni? 23. Ini 23. Tu dia sedang tak sedang kita dah di penghujung bulan Syawal. Jadi dah nak habis dah bulan Syawal. Jadi trip ni adalah trip kedua lah bulan Syawal. Hari tu ada keluar tapi lebih kurang berapa 2 minggu 3 minggu ada kot yang raya yang ke berapa tu, yang raya yang ke 10 ke 11 macam tu. Jadi hari trip ni trip yang kedua bulan Syawal. Jadi itulah kami trip hari ni, kami 3 orang ya. Alhamdulillah kami dah sampai di spot yang pertama ni. Baru parking. Jadi tu dia umpan pertama. Umpan pertama balik dah. Semoga ada mana-mana di spot yang pertama ni, insya-Allah. Jadi itulah. Kita tengok spot yang pertama ni, semoga ada hasil lah, insya-Allah ni. Okey, umpan yang pertama udang hidup dengan teknik layang macam biasa. Kita selawat sikit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma yassir wa tu'assir. Semoga ada monster ni. Api. Cari monster. Mana? Tu belakang. Dia baru dia. Check up apa? Oh GT. Alhamdulillah. Langkah habis yang macam ni ya. Ikan pertama. Lesen angkat ni bro. Yes. Oh dia. Dia baik. Sangkap pertama, first try. Oh Mirul. Yes. Orang lama. Dah menampung. Alhamdulillah. Ada tak? Baring. Dekat tu kan. Alhamdulillah ikan kedua angkat ni bro. Aduh, miru lagi. Miru saja ni. Aduh, miru ni. Tangkap miru. Tak apa miru lepas. Ada. Belakang. Miru tarik ni bro. Pam. Ni gasak ni. Ni bukan dia ni. Ni Amira ambil ni Amira. Oh Amira besar-besar tu. MJ. Oi. Sikit. Alhamdulillah. Oh, MJ. Aduh, kalau apa? Cik rumah balik ke? Sorry je no. Tak apa, tak ada masalah kita. Dia bagi cik masa tarik ya. Tak apa, tak ada masalah. Alhamdulillah. Saya gorgong ni, kita duk kalut tu. Kita duk kalut depan ni, dia belakang pula. Tak bubuh lagi tu. Alhamdulillah. Tang ni
Jadi kelang kabut tu weh. Kena serang ikan tu weh. Allah rezeki. Tak. Ada? Tarik dah. Miru ambil penjut Miru. Oh, sekat. Ha? Boleh bawah. Oh. Tak apa. Okey. Jenah. Alhamdulillah. Demai dah. Alhamdulillah. Ayang sorok ikan pertama. Jenah. Pang. Angkat tu. Alhamdulillah. Angkat dulu. Alhamdulillah. Lagi. Oh, jiki. Aduh. Bala. Pang. Angkut. Sangkut. Oh, GT. Boleh lah baru lain fishes. Kau ambil penjut lah. Oh, dia. Bro. Angkat. Alhamdulillah. Oh, angkat Miru. Hari ni kami tengok Miru memancing ikan. Kami. Saya tukang angkat. Oh. Miru hari ni dia trip bala dendam. Ikan marah betul dia hari ni. Dia tok tak dan duduk. Ikan makan terus. Balas dendam Miru tu. Lama tak mancing. Oh, dia. Dia. Alhamdulillah. Okey, tu dia. Ikan kedua. Tekong. Oh. Balik. Aduh. Nombor kita ni. Cut. Oh. Double strike. Tapi lucu satu nak. Sebit tak nongkor je. Aduh. Sebit tak barang nongkor. Alhamdulillah. Tu dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Tak bambu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, dia memilih. Dia tak mau ikan langsung, dia nak udang. Oh. Pam. Oh, gorgon. Anak dia. Duri gorgon. Okey, alhamdulillah. Jam pun dah pukul 4. Kami hari ni alhamdulillah ada jual hasil untuk hari ni. Jadi itulah. Cuaca pun tengok nampak macam gelap ah. Oh, paling gasok Miru. Miru trip balas dendam. Miru lama tak turun, hari ni dia menjadi ah. Dia menjadi. Dia seorang rasa lebih 5 ekor dah seorang. Miru dah. Abang kita pun tak kumpau ah. Oi, tak mabuk ya. Tak mabuk Angin petang pukul 3. Alun padu. Belah petang ni, belah pagi tadi. Alhamdulillah Angin tak berkuat petang ni. Padu angin.
Jadi itulah, sampai sini sajalah trip kami untuk hari ni. Lagi kita jumpa di JT lah. Tengok hasil ni. Hari ni bawa udang 50 ekor ni dulu. 60 ekor. Udang 60 ekor habis. Kira sangkak ni dia galak makan udang lah. Habis-habis udang tu sengap lah. Oh. Dia memilih tu, pandai memilih. Pilih udang lah. Ikan dia makan tapi jarang-jarang sekali. Jadi itulah, sampai sini saja trip untuk hari ni. Alhamdulillah, tu dia, kami dah selamat sampai di JT. Sampai hujan. No, tu dia, ngam-ngam sampai hujan. Jadi jom kita hasil untuk ni. Tu dia dalam ni. Tak ada apa, tinggal air saja. Tu termenung lebih. Termenung dia pun elok tu. Termenung dia elok. Oh dia abang kita padu ni. Mirul abang kita ni pun padu, dapat lesen. Yang penting dapat lesen lah. No? Jadi tak kumpau. Janji tak kumpau. Tu dia hasil untuk hari ni. MJ sekok. Jenahak. Berapa? 4, 6, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ekor jenahak. GT 2 ekor. Rokok sekok. Ni lah hasil untuk hari ni lah. Semua sekali 16 ekor. 16 ekor kan? 17. Nak jumpa rokok. Alhamdulillah, rezeki hari ni. Tu dia fighter kita. Semua mantap-mantap. Jadi itulah, alhamdulillah adalah hasil untuk hari ni. Terima kasih lah kepada semua yang support Zah Fishing Channel. Jangan lupa tekan butang subscribe kat bawah tu. Jumpa lagi lah di video yang seterusnya nanti. Jadi itulah, sampai sini saja. Bye bye. Okay, Mirul. Bye. Bye. Okay. Okay.